Hai dan selamat datang rakan-rakan pendidik semua ke sesi penerangan kita hari ini. Hari ini kita akan rungkai satu topik menarik berpandukan nota tutorial The 5 episod 14 yang memang sangat cemerlang. Kredit penuh pastinya kita berikan kepada penulis asalnya, Ustazah Nur Asyah. Nota beliau ni ibarat pelan tindakan berpandu kita hari ini. Beliau dah susun panduan ni cantik-cantik untuk mudahkan kita faham proses ni langkah demi langkah. Jom kita mula. Okey, mari kita selami perkara ni. Ustazah Nur Asyah buka nota beliau dengan satu ayat yang sangat menenangkan jiwa kita sebagai guru. Beliau tekankan, pensijilan ni sebenarnya adalah untuk bina keyakinan diri kita pakai AI, bukan nak tambah stres atau beban kerja. Ia macam satu alat magic untuk serlahkan lagi potensi mengajar kita. Jadi, berpandukan nota susunan Ustazah Nur Asyah tadi, ini peta laluan ringkas kita. Pengenalan dan nasihat, persediaan mendaftar, 5 langkah pendaftaran, apa yang akan dipelajari dan akhir sekali, pesanan akhir. Ringkas, padat dan mudah. Kita masuk terus ke bahagian pertama, pengenalan dan nasihat daripada Ustazah Asyah. Kita tahu, dengar je perkataan AI kadang-kadang boleh buat kita rasa cuak kan? Tapi penulis kita dah letakkan matlamat yang sangat praktikal dari awal. Kata Ustazah Asyah, objektifnya adalah untuk betul-betul faham, guna Gemini, belajar serapkan AI dalam PDP kita, mantapkan kemahiran digital dan teroka teknologi pendidikan terkini. Pendek kata, sijil ni bukan sekadar nak kumpul markah atau fail. Ia ibarat kotak alatan yang akan menaik taraf cara kerja harian kita kat sekolah. Memang berbaloi. Seterusnya, bahagian kedua, persediaan sebelum mendaftar. Apa yang kita kena siapkan? Kalau anda risau kena sedia macam-macam perisian yang rumit, jangan bimbang. Senarai keperluan daripada Ustazah Asyah ni sangatlah ringkas. Anda cuma perlukan akaun Google atau The 5, internet yang stabil, tahu sikit-sikit je asas Gemini dan yang paling penting, ada hati nak belajar fasal AI. Senang cerita, kalau anda dah ada akaun The 5 dan memang bersemangat nak cuba benda baru, anda sebenarnya dah lepasi separuh daripada halangan nak daftar ni. Ada satu pesanan daripada Ustazah Nur Asyah yang saya rasa sangat memberi inspirasi. Beliau cakap macam ni, tak perlu terus pandai, yang penting berani mencuba. Wah, ayat ni bagi saya macam satu kelegaan besar. Beliau nak yakinkan kita semua yang kesempurnaan tu langsung tak diharapkan pada hari pertama kita cuba. Asalkan kita ada sikit keberanian nak klik dan mula, itu dah cukup. Alright, sekarang kita masuk ke bahagian ketiga pula, iaitu 5 langkah pendaftaran persijilan. Apa yang paling best tentang panduan Ustazah Asyah ni adalah cara beliau pecahkan proses teknikal yang nampak renyah tu kepada 5 langkah klik sahaja. Mula-mula, buka laman latihan Gemini. Lepas tu, log masuk guna akaun Google atau The 5 anda. Pilih kursus yang sesuai, baca sikit info kursus tu dan tekan daftar. Zap, zap, zap. Siap. Nampak tak betapa mudah dan mesra penggunanya proses ni? Masuk ke bahagian keempat. Apa yang akan dipelajari? Jom kita intai sikit hasil pembelajarannya. Berdasarkan pecahan kurikulum yang Ustazah Nur Asyah kongsikan, pulangannya memang sangat lumayan untuk masa depan kita. Anda akan belajar cara nak guna Gemini dengan betul, teknik power nak tulis prompt atau arahan, cara nak selitkan AI dalam kelas untuk PDP, idea-idea aktiviti AI yang kreatif dan juga etika guna AI. Cuba bayangkan bila anda dah kuasai teknik tulis arahan yang spesifik, proses buat bahan mengajar nanti garanti jadi berlipat kali ganda, lebih pantas, ringan dan menyeronokkan. Dan akhirnya bahagian kelima, pesanan akhir dan tips mahal daripada Ustazah Asyah. Kat sini, penulis kita dengan berbesar hati kongsi tips yang sangat praktikal tentang macam mana nak mula. Nasihat beliau, mula dengan Gemini tahap asas dulu. Cuba buat benda-benda simple macam bina nota ringkas atau kuis. Lepas tu, perlahan-lahan praktis tulis arahan. Kita guna AI ni sikit-sikit, ikut rentak dan keselesaan kita. Betul kata Ustazah Nur Asyah, lagi banyak kita berlatih, lagi mudahlah kita nak faham dan ngam dengan teknologi ni. Sebagai seorang pendidik, bohonglah kalau kita kata kita tak pernah rasa takut buat silap, risau nampak macam tak pandai IT atau takut gagal bila nak mula mendalami AI ni. Benda ni normal sangat. Tapi realitinya, apa yang Ustazah Asyah tekankan di sini sangat mendamaikan jiwa. Semua pakar pun bermula dari bawah melalui proses pembelajaran. Jadi, kita cuma perlu teruskan mencuba dan jangan cepat putus asa.
Tetapi, ada satu peringatan etika yang sangat-sangat penting daripada penulis untuk kita hadam bersama. Bila guna AI, tanggungjawab utama tu tetap terletak pada bahu kita sebagai guru. Kita wajib semak balik hasil jawapan AI tu, pastikan fakta dia betul-betul tepat dan sentiasa guna berlandaskan etika. Walaupun AI ni memang pembantu maya yang sangat hebat, kitalah guru yang sebenar. Kitalah penapis fakta muktamad dan kompas moral untuk anak-anak murid kita di dalam kelas. Sebelum kita tamatkan sesi ni, kita kena bagi kredit sekali lagi buat penulis hebat kita, Ustazah Nur Asyah. Menariknya, topik-topik tutorial beliau yang seterusnya pun memang padu-padu belaka. Ada cara buat video Omni dengan Gemini, Google Vids untuk guru dan edisi membedah apps Delima seterusnya. Ini membuktikan yang pensijilan Yamini ni cumalah langkah pertama dalam perjalanan digital kita yang jauh lebih luas, dinamik dan pastinya sangat mengujakan. Jadi, sebagai penutup, cuba tanya diri anda soalan ni. Adakah anda dah bersedia nak ubah dan naik taraf cara pengajaran anda dengan AI hari ini juga? Saya harap penerangan ringkas berpandukan nota cemerlang Ustazah Nur Asyah ni betul-betul buka mata dan hati anda. Tolak ke tepi semua keraguan tu dan jom mulakan perjalanan luar biasa ke arah pensijilan Gemini anda dengan penuh yakin hari ini. Terus maju dan selamat mencuba.